Peristiwa di Kampung Sekumur, Hulu Tamiang, Aceh ini memperlihatkan sisi kemanusiaan yang sangat menyentuh hati. Di sebalik angka statistik mangsa banjir bandang, wujud wajah-wajah sebenar penderitaan, seorang ibu warga emas yang kehilangan tempat berteduh, dan seorang bapa tukang perahu yang cuba bertahan dengan kudrat yang masih ada. Tangisan mereka bukan sekadar kesedihan, tetapi luahan keletihan hidup yang diuji berulang kali. Kisah balak yang menghentam rumah hingga separuh roboh mencerminkan kesan besar kerosakan alam dan bencana yang tidak memilih mangsa. Lebih memilukan, sisa balak yang menjadi punca musibah itu juga terpaksa dimanfaatkan semula untuk kelangsungan hidup, seperti dijadikan perahu. Ini menggambarkan ketabahan masyarakat pedalaman yang tidak punya banyak pilihan selain berdamai dengan keadaan. Rakaman dan tinjauan di lokasi oleh Zainal Rashid Ahmad memberi gambaran langsung yang jujur dan berperi kemanusiaan tentang realiti mangsa banjir di pedalaman Hulu Tamiang. Kehadiran beliau bukan sekadar merakam peristiwa, tetapi menjadi saksi kepada kesedihan, ketabahan dan suara rakyat kecil yang sering terpinggir daripada perhatian umum. Usaha berterusan Yayasan Mawadah Insan yang telah 4 kali turun ke lokasi selepas banjir bandang 26 November 2025 wajar dihargai. Misi kemanusiaan ini bukan sahaja menyampaikan bantuan material, tetapi juga membawa harapan, perhatian dan rasa bahawa mereka tidak dilupakan. Kisah Kampung Sekumur menjadi peringatan bahawa empati dan solidariti kemanusiaan adalah tanggungjawab bersama. Bertukang perahu, maka balak ni dibelah dua dan diperahukan. Dia sedang mengusahakan perahu yang pertama. Pak, apa pesan untuk rakan-rakan di Malaysia? Ya, Kameranya di sana. Alhamdulillah teman-teman dari Malaysia dah datang kemari jenguk kami ni. Kami ucapkan terima kasih, seribuan terima kasih kepada mereka-mereka ni yang telah datang kemari. Kami tidak dapat untuk membalas jasa baik mereka. Cuma hanya sekedar air mata ini selalu tercucur. Kerana mereka jauh-jauh datang menjenguk kami kemari. Alhamdulillah kami tidak dapat beri apa-apa. Cuma itu saya ucapkan kepada mereka. Sama-sama Pak. Terima kasih. Saya doakan perahu Bapak cepat siap. Kelihatannya seperti akan ada dua. Ya. Dan terima kasih kerana Bapak menjadi contoh bagaimana Aceh bangkit. Orang bekerja menukang untuk menyiapkan balak yang dipotong dua untuk dijadikan perahu bagi kegunaan ramai.